Johor Darul Tazim JDT tidak perlu gentar dengan perang psikologi yang dilakukan Negeri Sembilan FC apabila kedua-dua pasukan bertembung pada aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi malam ini. Selepas merekod kemenangan 13 berturut-turut dalam saingan Liga apabila menewaskan Selangor FC 2-0, baru-baru ini, skuad Hisco Munos akan berdepan barisan Nizam Jamil yang pastinya mengidam untuk melakar kejutan. Apa yang pasti Munos akan menyajikan resipi yang lebih menyelerakan untuk berdepan skuad Hobing Jang Hobing dengan mempertaruhkan 3 kelibat import baharu yang dibawa masuk pada jendela perpindahan kedua yang bermula, Isnin lalu. 3 pemain import baharu itu adalah bekas pemain bawah 20 tahun Brazil, Marcos Guilherme yang bakal beraksi di posisi sayap kiri atau kanan manakala Yago Cesar akan mengemudi jentera serangan dan Rui Felipe di bahagian tengah. Sama ada ketiga-tiga pemain import baharu itu akan diturunkan atau sebaliknya, semua perancangan taktikal terserah kepada kepakaran Munos bagi membentuk kombinasi kesebelasan utama yang ampuh bagi memburu kemenangan. Apapun, di sebalik pemburuan 3 mata di laman lawan, Munos perlu berwaspada dengan pendekatan taktikal Nizam yang boleh dianggap berbahaya apabila NSFC mampu merobek 3 kali gawang mereka ketika tewas 3-5 pada pertembungan di Stadium Sultan Ibrahim, 12 Ogos lalu. Justru pengendali kelahiran Sepanyol itu perlu memantapkan lagi pertahanan ketika posisi berkenaan tampak longgar selepas dibelenggu kecederaan apabila Syahrul Saad terpaksa diketepikan akibat kecederaan selain kelibat Park Jong Hyun dan Shen Lowry masih samar kerana dalam proses pemulihan. Munos juga perlu mengingatkan penjaga gol, Ahmad Shihan Hazmi Mohammed supaya tidak mengulangi kesilapan ketika menentang Kelantan di Real Warriors apabila begitu mudah Azam Aziz melambungkan bola untuk menjaringkan gol pada aksi 20 Disember lalu. Meskipun begitu satu hal yang OST apabila pengendali JDT, Hisco Munos menegaskan setiap perlawanan adalah penting untuk skuad Harimau Selatan tanpa mengira siapa pun lawan yang bakal dihadapi mereka dalam setiap perlawanan. Semua perlawanan di mana pasukan lawan menentang kami, ia adalah hari istimewa di dalam kalendar dan mereka akan cuba untuk memberikan yang terbaik. Kita tidak boleh bersantai walau seketika sekalipun kerana apabila anda terlalu bersantai, anda akan menghadapi masalah besar. Sebelum ini, anda katakan ia adalah final, kita perlu bermula semula dan ini sangat penting untuk kami. Kami harus fokus dalam setiap perlawanan dan terus memberikan yang terbaik, katanya. Sebagai rekod, JDT yang juga juara bertahan Piala Malaysia akan bertandang ke Stadium Majlis Perbandaran Selayang pada 18 Januari ini sebelum aksi di laman sendiri pada 24 Januari. Sekiranya melepasi pusingan 16, mereka akan bertemu pemenang aksi antara Melaka FC dan Sabah FC di suku akhir nanti. Dalam satu lagi blok undian yang sama dengan JDT menyaksikan cabaran dua pasukan Liga A1 iaitu Perak FC akan berdepan KL City FC manakala Damansara United menentang Terengganu FC TFK. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.